Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita bersama-sama pada malam ni. Selawat kita dan salam kepada junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Jadi insya-Allah malam ni kita dalam fasa-fasa akhir dah pengajian kitab kita ni, Fathul Qari bab munakahat dah. Okey, baik. Hari ni kita nak pakai papan putih sikit lah. Oleh kerana kemudahan ada ni kita pakai lah setakat mana boleh. Okey, baik. Sebelum daripada kita pakai papan putih, kita akan baca dulu sikit isu yang perbahasan kita pada pertemuan yang lepas. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita masuk bab radha'ah ataupun bab ridha'. Boleh baca ra baris atas, boleh juga baca baris bawah. Jadi kita bincang dah pada pertemuan yang lepas bahawasanya nak dipanggil radha' ni iaitu sampainya susu kepada susu anak Adam yang perempuan yang tertentu kepada rongga anak Adam yang tertentu atas gambaran yang tertentu ni. Hak ni kita bahas dulu. Yang pertamanya, susu orang perempuan tu syaratnya mestilah susu orang perempuan. Maknanya kalau susu orang lelaki dia tidak akan timbul isu anak susuan lah. Okay, satu. Yang pertama mesti syaratnya susu perempuan. Yang kedua, susu tadi tu diambil ataupun diperolehi ketika hidup. Okey, ketika perempuan tu hidup, maknanya sama ada dia menyusu terus ataupun diperah ketika hidup, kemudian diberi minum kepada budak tadi, walaupun mungkin setelah kematian daripada perempuan yang memerah susu tadi. Maka boleh. Syarat kedua adalah masih lagi dikira sebagai anak susuan. Syarat yang kedua iaitu susu tadi dikeluarkan daripada perempuan tadi ketika dia masih hidup. Dan yang ketiganya, mesti perempuan yang mengeluarkan susu tu 9 tahun ke atas. Okey? Sama ada, tidak syarat lah, sama ada pernah kahwin ke ataupun tak pernah kahwin ke, janda ke, anak dara ke, tak kira belaka. Okey? Tu antara syarat dia. Jadi, mestilah susu tadi daripada orang puang. Anda kata susu tu orang lelaki atas jalan akan datang, ada ubat ke lagu mana ke, orang lelaki tu ambil susu. Masa tu tidak sabit anak susuang. Begitu juga dengan susu binatang. Dia tu beri susu lembu ke anak dia daripada mula lahir sampailah kepada besar. Maka tetap masa tu tidak dikira sebagai anak susuang. Okey? Tu asas dia. Jadi dia pun sebut, dia kata hak kita bahas ada lepas, dia sebut kat sini, dia kata akan jadi anak susuan dengan dua syarat. Syarat yang pertama pula dia sebut mestilah ar-radhi', anak susuan tadi duna al-haulaini, iaitu kurang daripada 2 tahun. Kurang daripada 2 tahun.
Ada pun kisah yang berlaku kepada seorang sahabat tu dengan isteri dia tadi, hak tu dikhususkan kepada dia, ataupun kata Imam Bajuri, hadis tadi dimansukh, dinasahkan, dibuang hukum tersebut. Baik. Jadi hari ni kita sambung perbahasan. Dia kata as-sani, asy-syartu tsani, syarat yang kedua, anturdi'ahu ay al-murdi'ah. Al-murdi'atu khamsa rada'atin mutafariqat. Mestilah anturdi'ahu, menyusunya tadi oleh al-murdi'atu. Murdi'ah ni makna ibu susuan lah. Berapa kali dia susukan? Khamsa rada'at, 5 kali susuan, mutafarriqatin, yang bercerai-cerai ataupun yang berasingan. Wasilatan, yang sampai susu tadi tu pula sampai jaufar radi'i, kepada rongga ar-radi'. Ar-radi' merujuk kepada anak yang disusu tadi. Okay, baik. Sini hak saya nak tekan adalah susu tadi tidak disyaratkan 5 kali kenyang. Boleh. Yang sebenarnya disyaratkan 5 kali susuan secara berasingan cukup untuk mensabitkan anak susuan. Okey? Gitu. Lepas tu pula, macam mana kita nak tahu 5 kali kenyang? 5 kali kenyang. 5 kali yang berasingan. Maka lebih kurangnya buat kesimpulan daripada perkataan para ulama kita, iaitulah 5 kali tadi tu, dihisap tadi tu, kalau ia berpaling, maksudnya ia hisap lama tu, ia pun berpaling lama tau. Buat kerja lain dulu, dengung dulu apa semua, lepas tu hisap pula. Tu dikira, tadi sekali dah. Yang kedua tu dikira kali kedua dah. Nampak? Walaupun tidak dikira kenyang ataupun tidak kenyang. Okay, baik. Lepas tu al-jauf, yang dimaksudkan sini pula, sehingga sampai kepada rongga ar-radi'. Ar-radi' ni makna anak yang disusu tadi. Rongga dalam bab susuan ni merujuk kepada otak dan juga orang panggil perut. Ia tidak termasuk kubur-dubur dan sebagainya, dah jadi. Mana kalau dia pergi letak susu dalam dia, dia pergi letak susu dalam kubur-dubur ke, maka masa tu dah jadi anak susuan juga. Nampak? Wadhabtuhunna bil urfi, dan dhabit ataupun ukuran parameter hunna 5 kali kenyang tadi, 5 kali berbeza tadi tu, bil urfi, iaitu dengan uruf. Okey. Fama qada bi kaunihi rad'atan aw rad'atin u'tubira. Maka apa-apa yang qada, telah dihukum, telah menghukumkan dengan keadaannya satu rad'atan, satu susuan, atau rad'atin, beberapa susuan, u'tubira, masa tu dikira. Adat kira lagu mana? Adat kira satu susuan tu lagu mana? Sesat. Jadi sebab tu dalam tu dia kata tadi qauluhu u'tubira, dalam Bajuri dah dia kata wa in talatir rad'atu jiddan, walaupun maksudnya budak tu sekali nyusu tu lama dah. Walaupun lama, satu kali ia hisap tu lama, maka dikira sekali kot. Dia kata wa in tala ghayah, walaupun talatir rad'atu jiddan, lama sangat ia hisap tadi, au qasurat jiddan, ataupun kejap dah budak tu hisap. Waktu yang ambil kira uruf. Wa illam yahsul fi kulli rad'atin illa qatratun, walaupun tidak terhasil pada setiap hisapan ataupun susuan tadi, melainkan satu titik je. Boleh berlaku juga dikira sebagai satu Allahumma salli ala Muhammad, satu susuan dah, nak 5 kali. Lepas tu mana hamba kata tidak disyaratkan kenyang tu? Imam Bajuri kata dalam fala yushtaratu kaunuhunna mushbi'atin, maka tidak disyaratkan keadaan 5 kali susu yang berbeza-beza tadi mushbi'at, iaitu kenyang. Tak syarat. Tak syarat. Dulu duk dengar kata kena 5 kali kenyang. Jadi hari ni kita baca kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang disebut oleh Imam Bajuri dan Syekh kita ni, tidak disyaratkan perkara tersebut. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yaqdi bi kaunihi rad'atan aw rad'atin, fala yu'tabaru. Dalam riwayat lah,
Maka dia kata kalaulah sekarang ni kan dia kata ambil kira uruf. Jadi apa yang uruf hukumkan susuang gitu sekali susuang, maka dikira uruf lah. Nampak? Wa illa dan jika tidak, dengan maksud fa illam yakdi. Kalau sekiranya tidak dikira, tidak dikira atau tidak menghukumkan biqaunihi dengan keadaannya tadi tu rada'atan aw rada'at, satu susuang atau beberapa susuang, maka masa tu lam tidaklah fala yu'tabaru, tidak dikira lah gitu. So ini nak kira uruf, boleh. Falau qata'a ar-radi'u, tengok. Maka kalaulah memutuskan oleh ar-radi', anak susuang tadi, irtida'an, akan susuang tu baina kullin minal khamsi, antara setiap daripada 5 tadi, macam mana dibutuhkan? I'radan, sebagai berpaling, anis sadi, daripada dada perempuan tadi, ta'addada lirtida'u, maka dikiralah ketika tadi dengan bilangan dia nyusu tadi. Maknanya kalau 5 kali dia paling, dia tengok dia nyusu dalam 2-3 minit, lepas tu paling lama dia nyusu pula. Walaupun duduk dalam satu, orang panggil dia, satu majlis panggil dia. Tak bangun pun, belah-belah tengok TV gitu je, nampak? Boleh jadi dah orang panggil 5 kali susuan. 5 kali susuan. Okey, selesai Sebab tu dalam Bajuri yang berbaca sikit, dia kata benda وكذا لو قطعته قوله فلو قطع الرضيع الارتضاء بين كل من الخمس ده. dalam dia kata وكذا لو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل ثم أعادته. Demikian juga dia kata dikira juga sebagai banyak ni. Kalaulah qata'athu alaihi murdi'ah, perempuan susuang tadi dia putuskan daripada budak yang disusu tadi kerana sibuk yang panjang, kerana urusan yang lain yang panjang, summa adathu, kemudian baru dah dia pun kembali balik untuk menyusu budak tadi, fa innahu yata'addadu al-irtidha, maka masa tu dikira sebagai beberapa susuang. Dikira sebagai beberapa susuang. Bikhilafi, dia kata bersalahan, malau qata'athu alaihi li syaghalin khafifin summa adat. Bersalahan kalau perempuan susuang tadi dia putuskan nyusu anak nyusu tadi tu, budak anak susuan tadi tu sekejap je, khafifin, ringan je. Dah summa adat, kemudian dia kembali nyusu, ni fa innahu la yata'addadu, maka tidak dikira sebagai berbilang, hanya dikira sebagai sekali. Okey, boleh. Sebab tu ya baju ayat pula lepas tu, wa kharaja biqaulihi iradan, tadi kan dia kata budak tadi berpaling, setiap 5 kali tu dia berpaling, tambah dah maknanya, tambah nyusu dah. Malau qata'ahu al-lahwi, kalaulah baby tadi ataupun ar-radhi' tu, anak susuang tadi, dia berpaling, dia putus berhenti susu tu kerana apa? Kerana lahwi, kerana main. Au nahwihi, ataupun seumpamanya, kerana min khafifin, atau seperti dia, contoh dia seperti tidur ringan. Au tanafusin, ataupun budak tu berhenti sebab nafas. Au izdirari daradi ma jama'ahu minal labani fi famihi wa ada fil hal. Ataupun orang panggil banyaklah susu tu beripung kat mulut dia, jadi dia nak hilangkan dulu susu tadi, lepas tu dia sambung balik. Hak ni fa innahu la yata'addadu al-irtida', maka masa tu tidak dikira sebagai berbilang-bilang susuan, bal al-kullu rada'ah tu wahidah, bahkan setiap daripada balil kullu rada'atun wahidah, bahkan semua daripada hak tadi tu, contoh budak tu nyusu kejap, lepas nyusu dia tidur kejap je, lepas tu sambung nyusu balik, tu kira berapa? Kira sekali. Nampak? Ataupun yang kata tadi budak tu nyusu, lepas tu berhenti kejap sebab nafas, lepas tu sambung balik, tu kira satu. Balil kullu, bahkan semua tadi tu rad'atun wahidatun, dikira sebagai susuan yang satu. Okey, panjang pula. Sini ni nak pakai papan putih ni. Wa yasiru zawjuha, dan jadilah isterinya tadi, hamba jadi sengit tau. Ya, kita buat. Biasa kita adjust, ini kita dah ingat. Gitu. Wa yasiru zawjuha,
Dan menjadilah oleh suaminya, suami siapa? Al-murdi'ati, al-murdi'ati, perempuan susuang tu. Jadi kan aban lahu, ayah baginya, bagi ar-radi', bagi anak susuang tadi. Okey. Lepas tu, sekarang ni kita nak bincang pasal anak susuang. Ambil nak pakai papan putih ni. Nak bagi faham mudah dulu. Kat ni kita baca laju-laju dah. Yang pertama kita ada istilah ar-radi'. Kalau tak nampak ke boleh. Pertama, ada istilah ar-radi'. Mana dia? Ar-radi' ni anak susuang. Yang kedua, kita ada istilah al-murtadi'. Macam tak muat dia. Sekejap Ada pula. Okey. Sekejap Yang pertama, sahabat-sahabat, dia ada istilah ar-radi'. Nampak je? Okey. Ar-radi' anak susuang. Yang kedua, dia ada istilah al-murtadi'. Murtadi' ibu susuang. Ar-radi' anak susuang. Baik. Ni kita nak bincang macam mana pengharaman anak susuang. Kak Gigi akan sebut secara rekah lah. Baik. Anak susuang ni, dia ada usul, ada furuk, ada hawashi. Jom kita tengok. Ar-radi' dia ada usul. Usul ni maknanya ayah ke atas. Dia ada hawashi, adik-beradik. Ke tepi lah. Dan dia ada furuk. Murtadi' sama juga. Dia ada usul. Dia ada hawashi. Dia ada furuk. Okey. Sekarang ni, hak mana haram nikah? Dengan sebab susuan. Hak ni kita nak tengok malam ni secara rekah. Nampak tak? Oh, tak nampak bawah dah. Bawah tak nampak. Kan akak gitu. Kejap dah. Sudah. Kita angkat atas sikit. Situ nampak tak? Benda ni hawashi furuk. Ni furuk. Nak faham masalah ni senang je. Jadi macam ni pula. Kita buat furuk atas. Pasal kita nak pergi sama lagi. Kita selit furuk sin ni. Halang-halang tak muat tu. Kita selit furuk situ. Lepas tu sin biasa. Okay. Nak ingat senang je. Soalan pertama. Boleh tak ayah kepada anak susuang ni yang nikah dengan ibu susuang anak dia? Boleh tak? Rodi'. Contohnya kita letaklah nama seorang. Anak susuang ni namanya Zaid. Mak susuang ni nama Zainab. Okey. Zaid bin Allahumma salli ala Muhammad. Zaid bin Ziyad. Senang. Okey. Boleh ke tak soalannya Ziyad ayah kepada Zaid. Zaid ni nyusu dengan Zainab. Ziyad ni boleh tak nikah dengan Zainab? Kalau TikTok kita ayat dah ni. Okey, siapa komen setuju ataupun komen apa Baik. Okey, sekarang ni boleh ke tak Ziyad ayah kepada Zaid ni nikah dengan Zainab? Kalau tak ada hubungan mahram lain lah. Jawapannya boleh. Okey, senang je nak ingat. Usul dan hawashi bagi rodi' ni, usul dan hawashi dia boleh kahwin belaka ni. Usul dan hawashi ni dia boleh kahwin dengan murtadi', dia boleh kahwin dengan furuk bagi murtadi',
Dia boleh kahwin, mana ni usul dia? Dia boleh kahwin dengan Hawashi bagi murtadah. Dia boleh berlaku tiga-tiga. Ada maksudnya? Maksudnya Ziyad ni, dia nak nikah dengan murtadah, iaitu Zainab. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Usul ni, dia nak nikah dengan anak kepada Zainab. Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh. Kita tak bincang pasal Zaid. Kita bincang pasal usul ni. Ayah kepada Zaid. Ziyad ni, boleh tak dia nak nikah kepada mak kepada Zainab? Contohlah. Mak Zainab muda lagi. Boleh ke tak? Jawapannya boleh. Usul ni, boleh tak dia nak nikah dengan adik-beradik Zainab? Ziyad tadi boleh tak dia nak nikah dengan adik-beradik Zainab? Jawapannya boleh juga. Okay, boleh? Okay. You get it or not? Okay, susah. Kita bincang usul dulu. Hawashi sama juga. Hawashi adik-beradik Ziyad. Ziyad, dia ada adik nama Yazid. Kita ambil lebih kurang je. Ziyad, abang Ziyad. Boleh kena tu. Yazid Yazid ni, abang dia. Abang kepada siapa? Kepada Zaid. Zaid nyusu dengan Zainab. Hawashi, contohnya adik-beradik ni. Jadi Yazid, boleh ke tak Yazid nak nikah dengan Zainab? Adik dia nyusu dengan siapa? Adik dia nyusu dengan Zainab. Boleh ke tak abang kepada Zaid nyusu dengan Zainab? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Okay, ni Hawashi nak nikah dengan Murtadah. Boleh. Dah? Boleh tak Yazid nak nikah dengan anak Zainab? Boleh juga. Furuk. Boleh juga. Boleh ke tak Hawashi, Yazid tadi nak nikah dengan mak Zainab? Boleh juga. Usul kepada Zainab. Dan boleh juga dia nak nikah dengan Yazid, dia nak pergi nikah dengan adik-beradik Zainab. Boleh juga. Hak dalih hak mana? Hak dalih hak mana? Hak dalih hak ni je tuan-tuan. Hak ni je dah. Dua ketul ini je tak boleh ni. Radhi dengan furu'. Hak ni dalih. Radhi dengan furu' ni saja hak tak boleh. Hak ni dua ketul je. Dua jenis ni tak boleh. Tak boleh benda dia. Tak boleh dari semua jihad hadis. Okay. Saya delete kejap dah. Saya delete dulu hak tak beri selera ni. Okay, kita delete kejap laluan tadi. Okay. Apa maksud Radhi boleh tak dia nak kahwin dengan Zainab? Zaid boleh tak nak kahwin dengan Zainab? Tak boleh. Ni hak tak boleh berlaku ni. Zaid boleh tak dia nak nikah dengan anak Zainab? Tak boleh kau. Zaid, anak susuan ni, boleh tak nak nikah dengan mak kepada Zainab? Tak boleh kau. Mak Zainab pula. Ayah Zainab. Betul lah mak. Contoh dia. Mak Zainab, tak boleh kau. Zaid, boleh tak nak nikah dengan adik-beradik pada Zainab? Tak boleh juga. Tu cerita. Boleh. Satu lagi, furu'. Furu' tak boleh kau nikah anak kepada Zaid, tak boleh nikah dengan mak susuan dia. Anak kepada Zaid tak boleh nikah dengan anak kepada Zainab. Anak kepada Zaid tak boleh nikah dengan usul Zainab, iaitu ayah dia dan sebagainya. Anak kepada Zaid tak boleh juga nikah dengan Hawashi, adik-beradik Zainab. Okay, boleh? Tu je saya nak guna papan putih. Okay, ada soalan tak? Sebelum kita berpindah. Ada Ustaz. Any question? Boleh saya tanya tak? Saya tanya pasal Hawashi. Hawashi tu dia kaitan dengan Rodek tu apa tak? Hawashi ni adik-beradik. Hak tepi lah, tepi. Contohnya adik-beradik lah. Hawashi kan kita panggil dia. Kita panggil Hasiyah kan dia tepi. Tu Hawashi. Jadi adik-beradik. Contoh dia adik-beradik lah Yazid tadi. Yazid tu abang kepada Zaid. Tak? Abang kepada Zaid yang beri contoh dia. Boleh tak? Boleh tak? Apa
Okay, ada soalan? Kalau dok dan igak tu terus tengok mula. Kalau dok faham juga baru tanya pula Okay, baik. Sesat tu jom kita baca teks. Okay, saya nak kembali ke meja jap. Allah Rabbi. Mana gitu? Sebentar ya. Okey. Kemudian kita sambung lagi perbincangan kita. Oh, bersinar-sinar mana ni? Ada lampu-lampu. Ya sebenarnya jadi bolehlah buat latihan Buat latihan balik nak kira kan ni usul tu maknanya ayah ke atas ataupun mak ke atas ke ayah ke atas furuk tu ke bawah, hawasi ni ke tepi. Okey. Kalau gitu jom kita baca kitab kita pula. Dia kata benda. Wa yahrumu ala al-murdi'i, dan haram atas murdi'. Atas murdi' ni anak susuan juga. Boleh juga pakai murdi' boleh, rodi' boleh wa yahrumu alal murdi'i, dan haram atas anak susuan bi fathi dhadi. Baca dengan fathah dha. Jadi isim maf'ul walau abara bir radi' lakana awdah. Syekh Baju kata kalaulah Syekh itu ibarat dengan radi' lakana awdah tu lagi jelas. Baik, dia kata al murdi', anak yang disusukan. Wa yahrumu alal murdi'i at-tazwiju, tu fa'il dia. Haram atas anak susuan berkahwin ilaiha, kepadanya, kepada siapa? Kepada murdi'ah, kepada ibu susuan. Mulalah kena duduk situ kau. Kita tunjuk dia. Ni dah dia. Ya Allah. Tak apa dah. Ya, tengok sedih Mana dia pening dia. Hari Senin jadi pening hama. Yalah, tengok dia baik. Dia kata haram kahwin adik. Pertama ilaiha, kepadanya, kepada murdi'ah. Jadi anak susuang haram nikah dengan ibu susuang. Satu. Lagi wa ila, dan kepada kulliman nasabaha, kepada setiap orang yang dinasabkan kepadanya, kepada murdi'ah tadi, kepada ibu susuang, iaitu furuk dia. Nampak tak? Iaitu furuk dia tadi. Ai intasaba ilaiha, iaitu yang dinasabkan kepada murdi'ah binasabin au radha'in, dengan sebab nasab ataupun dengan sebab radha'. So haram dua je. Nampak? Anak susuang tu sendiri diharam kahwin dengan ibu susuang dan furuk dia. Furuk susuang. Okey, satu. Wa yahrumu alaiha, dan haram atasnya, atas murdi'ah pula. At-tazwiju, haram berkahwin dengan at-tazwij ila murda'i, kepada anak yang disusu tadi, wa waladihi, dan juga walaknya. Wa in safala, dan ke bawah anaknya. Wa man intasaba ilaihi wa in ala, dan haram juga nikah dengan siapa yang sesiapa yang dinasabkan kepadanya dan ke atas, walaupun ke atas. Okey. Duna, tidak, man kana fi darajatihi. Tengok. Jadi tak haram nikah orang yang ada pada darjatnya, sama level. Ai darajati rodi', darjat anak, iaitu ka ikhwatihi, yang ni hawasi tadi. Ka ikhwatihi, seperti adik-beradiknya, adik-beradik rodi'. Ikhwah sini maksudnya adik-beradik ar-rodi'. Alladzina, yang lam yurda'u ma'ahu, yang tidak disusukan bersamanya bersama rodi'. Contoh dia Yazid. Yazid tak diharamkan pun nikah dengan ibu susuang kepada Zaid. Nampak? Gitulah.
au a'la, ataupun ke atas, a'la atas, ai waduna dan tidak juga man kana a'la tabaqatan minhu, ataupun tidak juga dilarang, tidak juga jadi haram nikah orang yang di atas tabaqah lebih tinggi daripadanya, daripada radhi' ka'amamihi, seperti pak saudaranya, pak saudara kepada Zaid tadi, tak haram. So hak haram dua je. Zaid tu sendiri haram kahwin dengan ibu susuang dia, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda ni furuk dia tak. Jadi furuk je hak tu haram kahwin dengan murdiah. Adapun usul kepada Zaid tidak haram untuk kahwin dengan murdiah, dan semuanya lah, dan juga hawasyinya tak haram juga. Wa taqaddama fi fasli, dan telah lalu dalam fasal muharramatin nikah, yang diharamkan nikah, ma yahrumu bin nasabi wa radha'i mufassala. Dalam fasal muharramat nikah, barang yang haram dengan sebab nasab dan juga dengan sebab susuang, mufassala telah dihuraikan dalam bab tu, farji' ilaihi, maka kembalilah rujuk kepadanya, kepada bab tersebut, insyikta lah, kata Imam Bajuri kalau menang. Okay, selesai dah. Habis itu bab susuang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita faham syariat faham syariat Islam. Okey, baik. Kemudian kita masuk pula kepada bab nafkah. Saya anggar-anggar kalau mudah-mudahan kita dang 1 majlis lagi, ataupun 2 majlis lagi lah. Saya mengharapkan 1 majlis kita tu sikit ambil hari ni. Baik. Dalam bab nafkah ni, aku nak sebut sikit, nafkah ni dia sebenarnya dia akan bincang, yang pertamanya nafkah kepada manusia, yang kedua nafkah kepada haiwan. Gitu. Nafkah kepada manusia tu kat gini akan bagi 3, iaitu nafkah kaum kerabat, yang kedua nafkah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nafkah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nafkah kaum kerabat, lepas tu nafkah ar-raqiq, hamba, yang ketiganya nafkah perkahwinan. Lepas tu ia akan selit bahagian masalah al-bahaim, iaitu kita nafkah haiwan. Kalau benda burung lang wajib tak kita nafkah, kat kita akan tengok. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi ahkamin nafaqatil aqarib. Ini satu fasal pada hukum nafkah kaum kerabat. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan pada sebahagian nuskhah matan, ta'khiru hadzal fasli anil ladzi ba'dah. Dia melambatkan ataupun mentakhirkan, meletak belakang lah fasal ini daripada apa yang selepas daripada fasal ni. Cuma fasal dalam nuskhah kita ni dia letak ni dululah sebelum bab hadanah dah. Baik. Jadi dalam nuskhah lain dia letak bab nafkah ni lepas bab hadanah. Lepas bab hadanah ni bab itulah. Kita akan tengok bab terakhir. Wan nafaqatu, dan nafkah itu ma'khuzatun, diambil minal infaqi, daripada kalimah infak. Nafkah tu diambil daripada kalimah infak. Wahwa, apa maksud infak? Al-ikhraju, mengeluarkan, tu maksud infak. Wala yusta'malu illa fil khairi, dan tidak digunakan kalimah infak ini melainkan pada kebaikan. Boleh? Dia lawan ni masalah dia panggil membazir. Benda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-israf. Al-israf, kama anna al-israfa la yusta'malu illa fi ghairi khair. Kalau sebut membazir, dia tidak ada perkataan membazir tu guna untuk kebaikan, tak ada. Dia kena membazir, perkataan membazir tu, al-israf tu digunakan untuk kejahatan je. Boleh tak? Jadi infak ni hanya digunakan untuk kebaikan. Dah. Al-israf hanya digunakan untuk kejahatan. Gitu. Okay, saya dah panjang situ dah. Baik. Kemudian. Walin nafaqati. Okay, sebelum tu, dalam kitab, dia mendahulukan nafkah kaum, nafkah isteri dulu. Cuma dalam kitab kita ni, dia utamakan dulu bab nafkah kaum kerabat. Sebenarnya dalam 3 nafkah tadi, nafkah yang paling besar adalah nafkah zaujiyah dia panggil. Kita akan sebut. Sebab tu ada dalam contohnya Matan Zubat. Matan Zubat ia dahulukan nafkah isteri dulu.
perbincangan tu dia tak betul dulu. Kenapa? Kerana keutamaan ataupun kerana asas ataupun yang paling besar dalam bab nafkah ni adalah nafkah suami isteri. Kerana ada seakan-akan ada iwak, ada pertukaran, ada muawadah. Iwak pula, ada muawadah antara suami isteri. Mana isteri beri halal bahagian farah bersama tu, suami beri nafkah. Sebab lagi kita akan tengok syarat nak beri nafkah kepada isteri mesti dia panggil tamkin. Mesti isteri tu serah diri dulu. Kami sung kita akan tengok. Baik. Kata musannif, walin nafaqati asbabun thalathah. Dan bagi nafkah itu ada sebab yang 3. Mana? Al-qarabatu, yang pertama kaum kerabat. Wa milkul yamin, yang kedua hamba. Yang ketiga wazawjiyatu, iaitulah perkahwinan. So 3 sebab ni jadi wajib nafkah. Okey. Jadi sebelum kita sebut apa yang musannif sebut, ambil cerita dulu. Nafkah kaum kerabat dia apa beza dengan nafkah kepada isteri? Nafkah kepada kaum kerabat dia diletakkan atas kadar mampu. Boleh. Kadar kita mampu berapa beri nafkah kepada kaum kerabat. Adapun nafkah kepada isteri telah ditentukan hak. Syarak menentukan berapa minimum hak untuk diberi kepada isteri. 1. Yang kedua, nafkah kaum kerabat, dia tadi kalau tidak mampu gugur kewajipan. Nafkah kepada isteri, kalau tidak mampu dikira hutang. Boleh? Kalau nafkah keluarga tadi tidak mampu dikira selesai. Tidak ada masalah. Tapi kalau nafkah pada isteri tidak mampu hari tu dikira hutang. Tu. Ni orang puang kena dengar molek dah. Ni bahagian menang orang puang ni. Wa dzakara al-musannifu as-sabab al-awwal fi qawlihi, dan telah menyebut oleh musannif sebab yang pertama pada katanya wa nafaqatu al-amudaini, dan nafkah al-amudain, iaitu 2 tiang ataupun 2 tonggak lah kita panggil. Minal ahli, daripada ahli keluarga itu, wajibatun, wajib. Lil walidaini, kepada walidain, mak ayah dia, wal mauludina, dan juga kepada anak-anak. Okay, so sekarang ni dia nak cerita kepada kita benda amudain tadi dengan maksud al-usuli wal furu'. Boleh? Jadi nafkah al-amudain ay al-usuli wal furu', nafkah kepada usul. Usul ni ayah ke atas. Ayah, tok, nenek, tok nyuk, dan ke atas. Tu dia panggil al-walidain. Al-walidina. Wal mauludina, anak ke bawah. Anak, cucu, cicit. Baik. Ni kita akan tengok lagi. Sebab tu, bila kita faham bab nafkah ni, kalau orang tanya kita, ayah tiri wajib tak beri nafkah kepada anak tiri? Jawapannya, tak wajib. Nampak tak? Tak wajib beri nafkah. Tapi kalau yawi tu atas jalan ihsan. Yawi tu atas jalan ihsan. Tengok dia kata. Wa nafaqatu al-amudaini, dan nafkah 2 tiang, iaitu al-usul wal furu'. Usul dan furu' tadi minal ahli, daripada ahli keluarga, wajibatun, hukumnya wajib, lil walidina, kepada ayah, dan ke atas tadi, dan juga kepada al mauludina, kepada anak dan ke bawah, ai dzukuran kanu au unasan. Tengok dalam bab nafkah sama ada lelaki atau perempuan. Ni nak kena faham. Orang puang, dia wajib tak beri nafkah ke mak dia? Jawapannya wajib. Lepas nikah, orang puang wajib tak beri nafkah ke mak dia? Wajib. Gitu je jawapannya. Orang lelaki wajib tak? Wajib. Okey. Dah saya nikah, saya tak kerja dah. Sebab tu lelaki saya sudut rumah. Jadi saya tak ada PT. Okey, masa tu kewajipan gugur kerana apa? Kerana kita tidak mampu. Batang berkhabar ni. Nafkah adik-beradik, nafkah kaum kerabat, kalau tak mampu gugur. Nampak? Lepas tu, pindah kepada adik-beradik lain. Tapi kalau awak mampu, you still beri. Awak kena beri kepada mak ayah awak. Ada hak. Dekat saya perempuan,
Adik-beradik lelaki je kan kena wi. Tak. Tengok. Kanu zukuran kanu au inasa. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Gitu. Lagi. Adakah mesti dalam bab nafkah ni Islam saja ke? Jawapannya tak. Dia kata ittafaqu fid dini au ikhtalafu fihi. Sama ada sepakat mereka itu pada agama ataupun ikhtalafu fihi. Ikhtalafu fid din. Berbeza mereka itu terhadap agama. Jadi wajib juga nafkah kepada ayah walaupun ayah itu non muslim. Nampak? Gitu maksud dia. Wajibatun ala auladihim, wajib atas auladihim, anak-anak mereka itu. Anak mereka itu. Boleh? Jadi wajib atas anak-anak mereka itu. Itu cerita je. Nampak tak ni? Isu tu. Dan kita kena buang dulu dalam kepala kita nak kiyah masalah masalah nafkah ni dengan bab pusaka. Orang lelaki kan boleh dua bahagian. Hak tu ataupun panggil tertib nafkah keutamaan nafkah pula. Tertib keutamaan zakat ke apa. Tak. Ia lain lain. Dalam bab nafkah ni maknanya awak anak lelaki ke anak perempuan ke. Okey, awak ada mak ayah lagi. Kewajipan awak anak lelaki anak perempuan untuk tanggung ayah awak. Bila wajib tanggung? Kejap lagi akan cerita. Okey, boleh. Fa'ammal waliduna. Ada pun ayah ni, ayah-ayah ke atas. Wa in alau, dan ke atas. Mana ayah, datuk, dah. Fatajibu nafaqatuhum, maka wajib nafkah akan mereka itu bisyartaini, dengan dua syarat. Okey. So sekarang ni kalau kita nak kembangkan, kita ada isunya nafkah kaum kerabat. Nafkah kaum kerabat ni tuan-tuan dia bagi dua pula. Yang pertama nafkah ayah kepada anak, yang kedua nafkah anak kepada ayah. Boleh tu nafkah kaum kerabat. Nafkah anak kepada ayah, yang kedua ayah kepada anak. Okey, sekarang ni nak bincang dia. Dia nak kata ni anak wajib nafkah kepada ayah. Okey, anak wajib nafkah kepada ayah. Fatajibu nafaqatuhum, maka wajib nafkah mereka itu dengan dua syarat. Yang pertama al-faqri lahum. Ada kefakiran, mereka tu miskin. Mak ayah kita miskin, wajib nafkah. Dah kalau mak ayah kaya dah, sunat nafkah. Gitu. Mak ayah miskin, wajib nafkah. Apa maksud al-faqri wahwa, iaitu al-faqru tu adamu qudratihim, tidak mampu mereka itu ala malin au kasbin. Tidak mampu mereka itu untuk cari harta ataupun tak mampu usaha. Usaha tak mampu. Dah. Ya sekarang ni gini. Anak ketika mak ayah tua dah, anak tak boleh paksa mak ayah pergi kerja. Beza dengan nafkah ayah kepada anak lagi. Ayah kalau anak tu balik dah, ayah boleh paksa anak pergi kerja. Aku malah berpitihmu pergi kerja. Boleh buat gitu. Tapi kalau ayah kita tua dah, boleh je pergi kerja. Jadi wajib dah anak masa tu, boleh dah anak masa tu tak ambil pitih ke ayah, tak ambil duit ke ayah, tapi kata dah ayah kan ada tulang pak kerak gigi kerja. Tak boleh. Tak boleh gitu. Tu beza dia. Okay, jom kita tengok. Satu al-faqri. Waz-zamanah. Dua ciri ni kena ada. Pertama, al-faqri miskin. Dalam masa yang sama, dia zamanah. Zamanah ni maksudnya sakit. Dalam Baijuri, dia ada tolong sikit apa maksud zamanah. Qawluhu waz-zamanah bifathi zai wahya al-afatu allati tamna'u minal kasbi. Zamanah ni maksudnya al-afat, penyakit yang tamna'u, yang menghalang daripada bekerja. Itu dipanggil zamanah. Okey? Jadi dia ada dua ni. Ayah tadi miskin dalam keadaan dia tadi tu ada penyakit. Maka hak ni wajib nafkah. Cuma Imam Baijuri pun ia selit masalah tadi sikit. Adakah disyaratkan zamanah ni? Kama yu'khadu min kalami syarih. Sebagaimana di tadilah az-zamanah wahya al-afatu allati tamna'u minal kasbi kama yu'khadu min kalami syarih. Sebagaimana diambil daripada kalam syarih.
Wa minha antara dihukumkan zamanah al-marad iaitu ayah sakit. Wal ama dan juga ayah tu buta maka wajib juga anak nafkah. Cuma kata Imam Bajuri wal mu'tamadu dan yang muktamadnya annaha bahawasanya az-zamanah tadi laisat syartan. Bukanlah sebagai syarat kama alimta sebagaimana engkau tahu dah. Tu dia cerita dah dulu. Dia cerita kat sini atas kan bercerita sekarang. Dah kan sekarang ni tau. Ke kita nak lukis kat ni. Kat gigi Amba lukis dalam grup senang dah. Baik. Amba dah ingat lukis ni adik. Malas lah nak bangun. Okey, pertamanya dia ada kefakir, ia huraikan dah sebelum ni dengan dua syarat. Okey, jadi dia kata sebenarnya bukan dua syarat tu, maksud dua syarat tu bi ahadi syartaini. Ke dengan maksud salah satu daripada dua syarat ke yang dimaksudkan dengan kedua-dua syarat. Maka Imam Bajuri bahas dekat qauluhu bi syartaini ai bi ahadi syartain dengan salah satu daripada dua syarat kama yadullu alaihi ta'birul musannif sebagaimana telah menunjuk atasnya oleh takbir ungkapan daripada musannif. Bi au dengan perkataan au tu. Jadi fakir atau zamanah. Tak sakit atau Allahumma salli ala Muhammad fakir atau sakit. Tapi kata Imam Bajuri wal muradu bisyarti yang dikehendaki dengan wal muradu bisyarti yang dikehendaki dengan syarat sini majmu'ul amrain. Sebenarnya hipon dua tu iaitu al-fakru ma'az zamanah. Jadi sini ni kalau ayah tu miskin dan sakit baru anak wajib nafkah. Tak, baru anak wajib nafkah. Kalau miskin saja, kalau ikut asal zahir perkataan Imam Bajuri itu seakan zahir perkataan Imam Abi Syuja' dia seakan-akan nak khabar fakir aje. Fakir tu wajib dah. Jadi ia fakir dan juga sakit. Masa tu wajib baru wajib anak nafkah. Nampak? Dia kata majmu'ul amra ini al-fakru ma'az zamanah atau al-fakri ma'al junnah ma'al junun ala ma qalahu al-musannif wa huwa ad-da'if. Tengok. Iaitu jadi hak kata dia yang dimaksudkan dengan hak syarah ni pula kita baca dulu lah baju sikit yang dimaksudkan dengan syarah kata wal muradu bi syarti yang dikehendaki dengan syarat majmu'ul amrain iaitu himpunan dua perkara. Musannif kata salah satu je. Tak? Okey. Iaitu mana dua perkara al-fakri ma'az zamanah iaitu miskin dan juga sakit ataupun al-fakri ma'al junun sakit dan juga gila dan juga fakir. Ala ma qalahu al-musannif atau apa yang disebut oleh musannif. Wa huwa dhaif kata Imam Bajuri ni pandangan ni dhaif. Wal mu'tamadu hak pendapat mu'tamad kata Imam Bajuri la yushtaratu indimamu zamanati awil jununi ila al-fakri. Tidak disyaratkan terkandungnya zamanah sakit ataupun junun tadi kepada fakir. Tidak syarat terkandungnya penyakit ataupun gila tu kepada fakir. Maknanya salah satu lah. Li'annal usula la yukallafunal kasba. Kerana usul tadi, ayah dan ke atas tadi tidak dibebankan, diberatkan mereka tu untuk bekerja. Wa in kanu qadirina alaihi walaupun mereka mampu untuk bekerja. Bi khilafil furu' bersalahan dengan furu'. Okey gini, kesimpulan je. Boleh bolak sikit mana ni. Sekali lagi. Dia kata sekarang ni, adakah kena beripun dua syarat? Sekarang ni dua syarat, dia kata benda al-fakru wa zamanah. Okey. Fakir dan juga zamanah iaitu sakit. Atau al-fakri wal junun. Ataupun fakir dan juga junun. Jadi adakah mesti berhipung fakir tu kena ada zamanah atau junun ke? Gitu dah, sekali dah. Adakah kena gitu? Ataupun fakir saja pun wajib dah anak tadi nafkah mak ayah. Jawapannya kata Imam Bajuri hak pandangan muktamadnya Imam Bajuri kata fakir saja tu dah apa dah. Maksudnya wajib dah anak tu nafkah kepada mak ayah. Kenapa? Kerana usul ni tidak akan dibebankan mereka untuk bekerja ketika tersebut. Mana dak syarat fakir hak yang wajib kena anak kena tanggung tu mesti ada sakit, mesti gila dulu barulah dia tadi wajib anak tanggung, dak syarat. Asal miskin je anak wajib dah tanggung mak ayah dia. Tu maksud dia. Baik. Tu bolok sikit tu. Kita ada bolok ambil bolok. Baik. Baik.
al-faqri lahum wa huwa adamu qudratihim ala malin aw kasbin waz zamanati, iaitu sakit. Awil faqri wal junun, tu. Ataupun fakir dan juga gila. Wahya masdaru zamanir rajuli zamanatan. Wahya benda ni. Wahya az-zamanah tu. Apa maksud zamanah? Iaitulah dia kata masdar zamina, astagfirullah. Masdar daripada zaminar rajulu zamanah. Apa maksud zaminar rajulu zamanah? Ai idza hasala lahu afat. Apabila terhasil baginya, bagi rajul tadi, oleh afatun sakit. Mana sakit lah, zamanah ni sakit. So kesimpulannya, pandangan muktamadnya, miskin saja wajib dah nafkah. Pandangan ibarat musannaf tu seakan-akan nak khabar kena ada miskin dan gila atau miskin dan ada sakit baru wajib nafkah. Gitu. Fa in qadaru ala malin, maka sekiranya mereka itu mampu atas harta, ataupun kasbin, lam tajib nafaqatuhum, tidak wajib menafkah mereka itu. Okey. Jadi sebagaimana telah lalulah, kata Imam Bajuri, ai li'annal qudrata bil kasbi ka qudrati bil mali. Kerana kemampuan untuk bekerja tu seperti kemampuan untuk mencari harta, ada harta. Kama marra, sebagaimana telah lalu, lakin akan tetapi in kana al muradu anna ma'ahum kasban bil fa'li, fahuwa musallamun bal huwa hina idzin dakhilun fil mal. Ni kritik pula lah. Ya kritik pula sini. Dah apalah, kita ambil hak matan dulu gitu. Habis itu. Wa amma al mauluduna, adapun yang di anak pula lah, al mauludun, anak hak yang dilahirkan tadi. Wa in safalu, dan ke bawah, anak yang dilahirkan ke bawah, fatajibu nafaqatuhum, maka wajib menafkah mereka itu alal walidina. Mak ayah wajib nafkah anak bila? Ni nak cerita pula. Maka dia kata, adapun mauludun, anak-anak, wa in safalu, dan ke bawah, fatajibu nafaqatuhum, maka wajib menafkah mereka itu alal walidin. Ala ni isyarat kepada wajib atas mak ayah nafkah anak. Tadi mak ayah, tadi anak nafkah mak ayah. Syarat dia, syaratnya ada miskin ataupun sakit atau gila. So kesimpulannya ada 3. Hak mak ayah tadi, anak wajib nafkah mak ayah 3. Satunya miskin, kedua gila, ketiga sakit. Masa ni wajib anak tanggung mak ayah. Okey, kalau tak wajib. Gitu. Adapun anak pula, bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Ahaduha al-faqru was-sighar. Yang pertamanya wajib ayah tanggung anak ni miskin dan juga sighar, kecil lagi. Kecil dengan maksud tak balik lagi. Okey. Al-faqru ma'as sighar. Ni sama juga. Bisalasati syara'id ay bi ahadiha juga. Kama yadullu alaihi ta'biru musannaf bi aw wal murad bi syarti majmu'ul amrayni al-faqru ma'as sighar aw al-faqru ma'az zamanah aw faqru ma'al junun fal faqru mu'tabarun ma'a kulli minha. Okey, jadi hak ni dia kata bersertalah. Okey, maksudnya miskin dan kanak-kanak. Fal ghaniyul kabir, maka anak yang kaya, kabir besar pula. Kaya dan besar ni maksudnya balik dah. La tajibu nafaqatuhu, tidak wajib nafkah dia. Ataupun al-faqru waz zamanah, ataupun anak tu miskin dalam keadaan dia zamanah, dia sakit. Fal ghaniyul qawi, maka anak yang kaya yang kuat, la tajibu nafaqatuhu, tak wajib kau nafkah dia. Tak wajib nafkah dia. Lepas tu al-faqru wal junun, ataupun fakir pula dan junun, gila. Fal ghaniyul aqil, maka orang yang kaya, anak yang kaya, al-aqil, yang berakal, la tajibu nafaqatuhu, tidak wajib menafkahkannya. Okey, rekah gitu je tak? Ya. Ginilah hamba buat kesimpulan sikit bab ni. Gini.
Dalam masalah mak ayah tanggung anak. Okey, mak ayah tanggung anak ni, mak ayah wajib tanggung anak sebelum daripada balik. Lepas daripada balik, tadi kan ikabah kabir tadi. Maka lepas daripada balik, mak ayah dak wajib dah tanggung anak. Dak wajib dah tanggung anak. Cuma dak wajib tanggung anak tu kalau anak tadi ada kerja yang berpatutan dengan dia dah. Kalau anak tadi tak ada lagi kerja yang berpatutan dengan dia, masa tu mak ayah kena tolong dulu. Okay. Malam ni kita nak baca sikit hak bajuri bahas bawah qauluhu fal ghaniyul kabir la tajibu nafaqatuhu. Kata dia tafri'un 'alal mafhum lakinnahu u'tubira mafhumul wasfaini ma'an wal ansabu an ya'khudha mafhuma kulli minhuma ala hiddatihi ka an yakula fal ghaniyus saghir. Seperti dia kata orang kaya yang kecil. Au al-fakirul kabir ataupun orang fakir yang besar la tajibu nafaqatuhu. Tidak wajib menafkahkannya. Fal awwalu muhtarizun al-faqr, yang pertama tu nak jaga daripada fakir, wasani muhtarizun as-sigar, nak jaga daripada sigar. Wa ini ihtajasanya, ke mana nak ambil ni? Turun bawah sikit dia kata wa qadis tufida mimma taqaddama. Situ Dan dapatlah kita ambil faedah kata dia annal waladal qadiru 'alal kasbi allaiki bihi la tajibu nafaqatuhu. Bahawasanya anak yang mampu dah untuk bekerja, kerja apa? Al-kasba alal kasbi allaiki, kerja yang layak dengan anak ni. La tajibu nafaqatuhu, dak wajib nafkah. Bal bahkan yukallafu al-kasba, anak tadi mestilah dipaksa ataupun disuruh untuk kerja. Boleh? Bal qad yuqal, bahkan dikatakan dia innahu daqala fi ghaniyil madhkur. Bahkan anak yang mampu untuk bekerja ketika tersebut dia masuk dalam kategori anak yang kaya yang tak wajib mak ayah tanggung. Tapi kalau anak tu miskin lagi, mak ayah lagi dah tanggung, gitulah. Tu pun kalau mak ayah mampu. Kalau mak ayah tak mampu, datuk dia tanggung. Gitu. Wa yustasna, dan dikecualikan. Tengok masalah ni. Ni nak ambil ni. Ma law kana al-waladu tu. Kalaulah anak tadi mustaghilan bi ilmin syar'i. Anak tadi tu bersibuk-sibuk dengan ilmu syarak. Satu syarat pertama. Hak mak ayah wajib tanggung ni. Tanda molat ni. Mak ayah walaupun anak tu sudah balik, sudah mampu bekerja, tetapi mak ayah wajib lagi tanggung siapa? Ma law kana ay kana al-waladu, kalaulah anak tadi mustaghilan bi ilmin syar'iyyin, dengan ilmu syarak. Ia sibuk dengan ilmu syarak. Satu, syarat kedua. Wa yurja minhu an-najabatu, dan diharapkan daripadanya an-najabah, kejayaan. Bahasa mudah orang cerdik lah. Orang cerdik dan sungguh. Wal kasbu yamna'uhu minhu, sedangkan usaha pekerjaan tu menghalang daripada dia dapat ilmu tadi. Tu syarat ketiga. Boleh? Pertama, orang yang bekerja, orang yang mengaji fiqh ilmu syarak. Dan dia tu bukan jenis malas tapi jenis mengaji sungguh, ada potensi untuk berjaya. Dua. Yang ketiga, kalau dia bekerja, pekerjaan tu akan menghalang untuk dihasilkan ilmu. Ketika ni, fatajibu nafaqatuhu hina izin. Maka wajib atas mak ayah menafkahkan anak tersebut ketika itu. Fala yukallaful kasba, maka tidak boleh suruh anak tadi untuk bekerja. Nampak? Tu cerita ya. Okey, kemudian hak amu nak cerita sikit dalam ni, gini je cerita ya. Dia sekarang ni kalau banyak munfik ni maksudnya orang pemberi nafkah. Dia sekarang ni isunya ayah dengan mak. Anak ada ataupun ayah seorang je tinggal. Anak ada 4 orang. Ni masuk masalah nafkah mak ayah dia. Anak 4 orang ada. Adakah mesti semua daripada 4 anak itu win nafkah belaka? Maka jawapannya ya. Dia kena win nafkah belaka 4 orang adik. Gitu cerita.
Ni benda ni kita kalau kita panjangkan sedap lah kalau kita nak tengok sikit dalam Bajuri tu, dia kata qauluhu wa ammal mauluduna wa in safalu fatajibu nafaqatuhum alal walidina. Okey. Tadi kan ada pun anak dan ke bawah, maka wajib nafkah mereka itu wajib atas apa? Atas kedua ibu bapa tu menafkah mereka. Fa in ta'addada al-munfiq minal walidina. Ni. Kalaulah berbilang. Okey, sorry tadi balik tu masalah mak ayah. Ni masalah mak ayah bagi anak ni. Fa in ta'addada al-munfiq. Kalaulah berbilang munfiq, pemberi nafkah daripada mak ayah dia. Ka'an kana lahu abawan, seperti dia ada dua mak ayah, dengan maksud ayah dan mak. Ayah dan mak kerja belaka. Siapa wajib nafkah kepada anak masa tu? Fa'alal abi nafaqatuhu. Maka wajib atas ayah menafkahkan anak dia adik. Dunal ummi, tak wajib atas mak. Ayah kerja, mak kerja. Siapa wajib nafkah? Ayah. Ia berbilang-bilang, dia panggil munfiq. Fa'in kana lahu ajdadun aw jaddatun. Tadi ada ayah dengan mak ni kalau dia tadi ada datuk-datuk. Banyak datuk dia tu. Tak maksudnya datuk Tok Nyang ada lagi tu. Nampak? Fa'alal aqrabi minhum aw minhunna. Maka wajib atas yang paling dekat daripada mereka, ataupun mereka lelaki ataupun mereka perempuan. Okey. Lagi dalam Bajuri bahas masalah dia. Wa in kana lahu aslun aw far'un. Fa'alal far'i wa in nazala. Isunya gini. Zaid dia ada ayah nama Yazid. Zaid ada ayah nama Yazid. Lepas tu pula Yazid tu ada ayah lagi nama Ziyad. Zaid ada ayah nama Yazid. Yazid tu ada ayah nama Ziyad. Zaid ni miskin. Tukar dah. Tukar dah. Zaid ada ayah nama Yazid. Tukar dah. Gini. Ayah tu anak. Ayah dia tu miskin. Tok dia ataupun ayah kepada ayah dia tu lah. Tok kepada anak tadi tu ada lagi. Anak tu ada lagi tapi ayah yang miskin. Ni tembung ni. Sekarang ni ayah dia tu kalau ikut asal wajib tanggung anak dia. Anak dia pula wajib tanggung ayah dia. Dan sekarang ni siapa nak tanggung? Baik. Kita letak mudah lah. Yazid ada ayah dia. Yazid ada anak. Tak nama tengah tu. Yazid ada ayah, Yazid ada anak. Yazid tu dia miskin. Ayah Yazid kaya, anak Yazid kaya. Siapalah yang wajib tanggung Yazid ketika tersebut? Bila tembur dua pihak, maknanya ayah dia kalau ikut asalnya Yazid miskin, kita kata dia. Yazid miskin, patutnya ayah Yazid tanggung. Tapi dalam masa sama Yazid tu ada anak. Anak Yazid pula kaya. Maka kata Imam Bajuri, wa in kana lahu aslun wa far'un, kalau sekiranya dia tadi ada usul dan furu', fa'alal far'i wa in nazala, maka wajib atas anak dan ke bawah. Mana Yazid kalau dia miskin, ayah dia ada lagi kaya. Wajib anak dia tanggung ayah dia. Wajib anak Yazid tu tanggung Yazid. Okay, boleh? Gitu dah. Itulah secara ikhtiar malam ni rasa tu dah rasa dak tersusun sikit, agak dak tersusun sikit malam ni. Tu kesimpulan lebih kurang masalah berkenaan nafkah. Akan datang kita bincang tentang nafkah ar-raqiq, hamba, lepas tu nafkah isteri, lepas tu hadanah, insya-Allah taala. Maknanya hamba-hambanya dalam 2 majlis lagi, kalau boleh express kita khatam 1 majlis lagi insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma